Assalamualaikum geng, salam sejahtera geng. Welcome back my YouTube channel. Okay geng, video kali ini saya nak tukar. Okay, ni lampu rendah. Okay, and lamp. Untuk 2 unit. Okay, dua-dua tak hidup. Okay, mungkin ada short. Okay, bila saya check pakai benda ni, okay, tak ada supply. Okay, tak ada arus elektrik mengalir. So, suspect dia punya fuse terbakar. Okay, ini dia punya kotak fuse untuk lampu depan. Okay, so fuse dia berada kat sini. Saya dah cabut. Okay, memang betul lah geng. Okay, fuse terbakar. Okay, 2 unit ni ada 2. So memang fuse terputus untuk dua-dua ni. So saya suspect ada ni lah ada arus elektrik yang tak okey lah. Okay, so jom kita check. Dan saya dah tengok tapak untuk lampu ni dah uzur. Okay, dia dah macam dah terbakar area sini lah. Okay, so saya akan tukar yang ini, tapak ni dulu, dan kita tengok macam mana. Mungkin ini ke atau yang lain problem. Okay geng, ini tapak dia. Okay, untuk lampu tu, untuk mentol. Untuk end lamp, tengok condition dia dah memang nampak uzur lah. Okay, so saya plan akan tukar yang ini dulu. Okay, kita tengok lah kiri kanan ni kan, kiri kanan dah keadaan macam ni. Saya plan tukar ini dulu. Kalau dah tukar still, kita pasang still on, putus fuse, so mungkin ada masalah lain lah. Okay, cara nak check benda ni, cara nak check arus elektrik atau ada elektrik. Okay, pakai benda ni. Okay, kepit dekat bodi kereta dan buka dan cucuk kiri kanan ni. Okay, dan on lampu. Kalau arus elektrik tak ada, so lampu takkan hidup lah. Lampu tak akan menyala. Tapi kalau ada, lampu akan menyala lah. Okay, alright geng, jom kita teruskan. Yang lama dah dah potong dah. Okay, yang ini ni condition dia dah tak berapa baik dah. Okay, so yang ini baru di penyambungan dia. Okay, nanti kita tutup dengan tape dan kita tutup dengan tiup ni lah. Okay, sambungan dah dibuat. Okay, so kita akan bakar tiup ni pakai lighter, bagi dia kecut lah. Okay, okay geng, dah siap dah. So jom kita try lampu. Okay, jom kita try on. Okay tak okay. Okay, kita on kunci. Okay, on lampu. Okay, jom kita tengok. So tak hidup, kita just terbalikkan ni. Mungkin terbalik. Sekejap Okay geng, lampu dah hidup. So macam ni. Dah hidup dah. Kipas pun jalan, lampu pun hidup. So berjaya lah. So memang benda ni yang problem. Okay, kalau tak hidup mungkin dia punya fuse terbakar. So mungkin ada shortcut lah dekat tempat mana-mana. Penyambungan dia, okay, yang kuning ni, yang kuning adalah positif, yang nampak hijau-hijau tu, okay, adalah negatif. So yang merah ni positif dan hitam ni negatif. So pasang dengan betul lah geng. So nanti kalau nak pasang lampu ni, just tengok dari sini lah. Ni ada positif dengan negatif. Okay, so cucuk dekat tempat yang betul lah. So baru lampu boleh hidup. Okay geng, so kita akan buat sebelah pula. Yang ini kita akan tukar sama juga. Okay, okay geng, so yang sini lagi. Okay, biasalah, kita dah buka dah. Tanggalkan lampu ni. Okay, kita akan potong ni. Kita akan potong sedikit kat sini lah. Okay, kita akan buat penyambungan sama macam tadi dekat sana. Okay, potong kat sini. So kita buat penyambungan. Okay, so macam ni lah penyambungan dia. Hitam ke hijau, okay, merah, okay, kuning. Okay, so kita dah buat penyambungan. So kita tape dulu. Kita tutup dulu. Lepas tu dah tutup, nanti kita akan pakai benda ni. Okay, so macam ni lah geng. Ni dah sambung dah penyambungan dia. Okay, lampu dia masuk. Okay, jom kita try.
Okay, dah hidup dah. So pemasangan senang je soket dia. So boleh dapatkan dekat link boleh, okay, ataupun dekat link untuk pembelian soket ni. Okay, kita tapak ni. Okay, jumpa next video. Assalamualaikum.